Parang sebab dia nak potong pokok yang besar yang dikatakan pokok puaka tu. Pokok keramat yang menjaga kawasan tu lah. So dia bawa parang tu, dia nak tebang. Tiba-tiba dia dengar satu bunyi. Aku dengar SMR. Kan? Dia ada dengar satu suara ngauman. Oh. Harimau. Harimau Melaya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi kita dalam episod yang keempat. Okay, bersama-sama saya, Fitri atau Tri. Kita ada dua lagi panel yang tetaplah. So, setiap episod korang akan tengok muka-muka ni je lah. Apa benda dua? Trend tu dah lama tolong kau cakap lah, kamera time tu tengah tengok kau. So, okay. Kita ada panel tetap kita. Panel yang pertama kita adalah Ghafar Nawi aka Slumber. Dan kalau korang tengok perangai dia ni, dia ni sebenarnya adalah seorang lecturer tau. Oh ya. Tak ada kaitan. Dan panel kita yang kedua macam biasa kita bukan lecturer. Dia bukan lecturer. Ataupun dia punya nama glamour dia Divus lah. Okay. Dan hari ini, untuk episod yang keempat ni, kita membawakan cerita daripada negeri mana kawan-kawan? Negeri Sembilan. So, Negeri Sembilan ni dia sebenarnya adalah negeri yang sangat unik sebab awal pertubuhan Negeri Sembilan ni dia adalah sebenarnya gabungan daripada 9 buah negeri kecil. Yes, betul. Negeri kecil ni bila dia dah masuk gagasan Malaysia dan dia ditukarkanlah menjadi sebuah daerah, betul tak? Betul. Dan Negeri Sembilan ni sebenarnya dia adalah salah satu negeri dekat Malaysia ni yang kaya dengan cerita-cerita yang orang kata mistik, cerita-cerita mitos ataupun cerita-cerita seram pun ada juga. Cerita-cerita jadian. Cerita-cerita jadian. So hari ni aku tak nak cerita dulu. Tapi sebelum tu nak tanyalah untuk korang sebagai sesi orang kata introduction lah. Now, Negeri Sembilan ni apa yang korang boleh ceritakan tentang Negeri Sembilan? Oh, Negeri Sembilan macam biasa. Pedas. Masak lemak. Masak lemak. Masak lemak cili padi. Pedas. Itu aku kalah. Memang tak boleh makan lah. Bukan tak boleh makan. Padu. Kau. Mak Jenny lah. Cuba bagi description yang lebih orang kata objektif selain subjektif. Tak nak padu-padu ni. Jahat. Okay, ada setengah masakan Negeri Sembilan tu memang aku tak boleh makan lah. Sebabkan dia pedas lah. Dia masak lemak, macam semua orang boleh masak lemak kan. Tapi kalau masak lemak yang terlampau pedas, memang aku tak boleh makan. Aku surrender kat tangan kan. Tapi mendengar cerita daripada coach aku dulu, coach silat aku, sebab dia orang ni banyak duduk kat Melaka, Negeri Sembilan kan. Dia orang cakap semua benda dia orang nak kena makan pedas. Sehinggalah buah tu kan, contoh kau makan betik kan, betik mana ada rasa pedas kan, dia akan sulam dengan cili. Cili burung. Aku macam selang-selikan lah maksudnya. Disulam tu macam diselang-selikan lah. Dia selang-seli dengan cili. Aku macam gila lah dia orang. Ada function tertentu ke kalau makan pedas ni dengan ilmu persilatan? Tak ada. Dia cuma cerita budaya. Budaya. Ingatkan dia macam ada ritual ke apa? Tak ada. Minta maaf kalau ada bagus, syirik. Kalau kau nak hebat dalam silat, kau kena makan pedas supaya kau sentiasa alert dan berjaga-jaga. Tak ada maknanya kau ada gastrik dah masuk lah. tandas. Masuk tandas. Adakah kau tak boleh makan pedas sebab kau takut selalu pergi ke toilet ataupun sebab kau punya perut tak selesa ke macam mana? Jawapannya betul. Aku memang kurang lah makan pedas sangat. Lemah. Itu sebabnya kadang-kadang kalau aku pergi Negeri Sembilan ni, aku kena berhati-hati. Dia kalau masuk silat, dia kalah dulu lah. Tapi sebenarnya aku pun selalu juga pergi ke Negeri Sembilan sebab ada kawan baik aku orang Negeri Sembilan. So aku selalu ikut dia balik kampung. Memang tak dinafikan lah makanan-makanan, orang kata makanan ruji dekat Negeri Sembilan ni masak lemak. adalah
Masak lemak tu satu, tapi masak lemak dia punya pedas tu lain macam lah. Padu kan? Padu. Dia lebih pekat bagi aku. Kalau orang Negeri Sembilan punya masak lemak, dia lebih pekat dan dia lebih berperisa. Aku tak tahu macam mana sebab bila dekat Malaysia ni aku pelik, kenapa kat situ je pedas dia kau Sebab adakah orang sebab majoriti dekat situ orang yang makan pedas. Betul. Mungkin lidah dia orang tu bukan cili tu ditanam kat situ ke apa ke. Cuba kau pergi kedai restoran Negeri Sembilan dekat luar daripada Negeri Sembilan. Rasa dia pun akan kurang sikit pedas compare dengan dekat Negeri Sembilan. Betul. Sebab penerimaan orang luar ni dia mungkin tak kuat pedas. Kalau restoran area Negeri Sembilan ni mungkin akan lebih pedas, lebih pekat. Sebab dia punya target market dia, target audience dia adalah orang-orang lokal. Betul. So mungkin apa orang kata tolerance pedas untuk orang-orang lokal ni dia lebih tinggi sikit. Kalau aku pula yang aku tahu pasal Negeri Sembilan ni, dia punya adat penuh dengan adat pepatih semua tu. Lepas tu yang aku tahu sebab susu galur daripada Negeri Sembilan ni pun daripada Minangkabau. Minangkabau dekat Indonesia, orang daripada daerah mana? Orang Surabaya. Bukan. Sekarang dia Padang lah. Padang. Minangkabau, Sumatera, Pagaruyung. Pagaruyung. Macam aku bukan orang Negeri Sembilan, tapi aku adalah susu galur Minangkabau yang paling daripada nenek moyang. No, bukan nenek moyang. Bapak aku sendiri memang Minang. So kau Minang sesat lah macam ni. Bapak aku lah Minang sesat. Minang pindah. Betul. Ni memang bapak aku sendiri yang Minang. So kalau makanan Negeri Sembilan tu semua aku boleh accept. I see. Ya, sama macam aku lah. Sama macam aku. Tak ada. Kau tak ada. Sabar. Kau jangan kau sabar. Claim kau orang Minang. Tak boleh claim Kau nanti claim nanti orang Negeri Sembilan marah. Ulat sagu je. Itulah. Sedap pun. Ulat sagu masak lemak Ui, dah jauh ni. Dah jauh. Kita memang macam tu lah. Intro kita memang akan menyimpang sikit. Betul. So daripada puncak alam nak pergi Putrajaya sampai tinggal Seremban ni. Itu tadi tu off screen tu. Okay. So macam biasa, hari ni dalam episod ni kita akan mengetengahkan cerita ataupun cerita-cerita yang berkaitan dengan mitos ataupun cerita seram daripada setiap negeri di Malaysia. And then untuk episod ni kita pilih Negeri Sembilan. Dan Negeri Sembilan ni macam kita kata tadi, kaya dengan benda-benda yang orang kata benda-benda yang sejarah. Bukan sejarah lah, dia more to folklore ataupun legenda kan. So untuk tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita mulakan cerita kita yang pertama daripada panel kita, itu Ghaffar. Okay, silakan. Ini yang best lah untuk aku ulas kan. Sebab yang lepas kan aku cerita pasal Sarawak yang apa orang kata asal usul nama tempat tu kan. Yang kali ni pun kau nak cerita asal usul nama tempat juga ke? Tidak, tapi ada suka untuk aku kongsikan lah. Untuk Negeri Sembilan ni asalnya memang ada 9 daerah kat Negeri Sembilan ni. Kita ada Segamat, sekarang ni dia dah jadi belah Johor. Segamat tu dulu pun sebahagian daripada Negeri Sembilan. Betul. Macam mana dia boleh pergi ke Johor? Ada perjanjian kalau mengikut sejarah lah. Seperti mana Kelang asalnya pun Negeri Sembilan juga. Sama juga macam daerah Lawas yang satu masa dulu adalah sebahagian daripada Negeri Sabah. Tapi sebab perjanjian apa aku pun tak tahu, tapi sekarang ni Lawas tu di bawah pengelolaan Negeri Sarawak lah. Segamat kita ada Segamat yang bukan daripada yang dulu Negeri Sembilan, sekarang bukan Negeri Sembilan macam Naning. Naning dah Melaka. Dia bukan Negeri Sembilan lagi. So sekarang Negeri Sembilan tu kira tinggal berapa daerah je? 7. Yang original punya rasanya dah tinggal sikit lah. Yang ada style sekarang ni Jelebu, Jelai, Pilah itu yang Seremban. Seremban. Ibu Nilai. Nilai. Nilai dulu. Nilai dulu. Nilai masuk Selangor masa PKP. Bukan. Pemetaan. Kita ada yang belah Pahang, Hulu Pahang. Dulu sebahagian daripada Pahang. Kelang pun Selangor punya kan. So Kelang? Kelang dulu Negeri Sembilan. Lepas tu sekarang Selangor. Kelang tu dia border dengan Negeri Sembilan ke? Bukan. Dia punya galur tu kan pesisir pantai, Port Dickson tu apa semua kan. So dulu Kelang
adalah Negeri Sembilan, tapi disebabkan perjanjian tu dah ditukar kepada Selangor lah. Oleh Selangor lah. Fakta Ini memang fakta lah. Main tukar-tukar tanah macam ni. Itulah. Dia ada perjanjian ni lah. Tapi aku tak nak ulas berkenaan dengan perjanjian tadi tu. Mungkin boleh tengok podcast sejarah yang lain lah pasal benda ni, tapi ini dia akan jadi panjang cerita dan nak menjadi sampai sekarang, dan aku bukan pakar sejarah sangat. Cuma macam sejarahnya aku suka ulas bab sejarah ni. Pada aku mungkin susah kita nak dapat cerita tu sekarang, walaupun cerita tu adalah sejarah, tapi untuk kita ulang balik sejarah yang bagus ni macam susah lah. Sebab aku nak sentuh pasal kepimpinan lah. Yang Tuan Besar Negeri Sembilan yang first kali, Raja Melewar, dia bukan orang Semenanjung ataupun orang Malaya. Dulu orang Negeri Sembilan ni disebabkan banyak kampung, banyak daerah, dia orang ni bertelagah antara satu sama lain. Sehingga menyebabkan cakap benda ni dah tak boleh, terlalu lama kita pergi berperang, bergaduh ni kan, kita perlukan satu raja. Raja. So disebabkan Negeri Sembilan ni macam korang cerita lah, unik. Kita ada matrilineal punya heritage kan, daripada berat kepada emak. So kita ada adat pepatih kan. Dan aku pernah tanya juga kawan-kawan aku yang keturunan biduanda ni semua kan. Dia bukan ranking tau, dia ada keturunan macam 3 nenek, suku lah, suku. Suku. Keturunan lah. Berapa 12 suku? 12 suku kan? Dia ada 12 suku ni tadi. tak faham joke aku. Aduh. Disebabkan suku-suku ni tadi tak ramai orang yang bukan Negeri Sembilan ataupun kawan Minang dia akan faham. Jadi macam takkanlah orang Perak tiba-tiba nak bagi tahu kau tak boleh buat macam ni. Dah adat dia macam tu. Betul. Kan kita tak boleh nak enforce pemikiran kita dekat orang kan. Kalau orang tu dah ada adat dia sendiri, biarlah dia orang takbir dengan cara dia orang kan. So nak dijadikan cerita, selepas dia orang bertelagah ni dah sampai satu tahap yang mana tak beneficial untuk orang yang diserang dan orang yang menyerang ni. Dia orang ambil ataupun fikir kena ada musyawarah, kena pilih satu raja. So raja ni mestilah ada status sebagai seorang yang honorable lah. Kita panggil keturunan raja lah. So royal blood lah. Dan bukan setakat tu, dia punya checklist tu banyak ni tau. Macam yang adakah macam kisah yang Perak sebelum ni? Tapi ini bezanya, yang Perak tu dia status apa orang panggil bukan matrikulasi apa? Mamada apa? Bukan, dia ada hierarki yang kau kena naik kan. Berdasarkan merit. Berdasarkan merit kan. Ini Negeri Sembilan ni dia ikut suku-suku ni tadilah. So dia orang bermusyawarat, dia orang akan lantik satu ketua-ketua yang mana dia orang bersepakat untuk pergi ke Minang. Sebab checklist tadi antaranya Raja adil, yang bijaksana. Lepas tu dalam masa sama raja tu faham adat Minang. Ini penting kan ni. Orang Negeri Sembilan, orang Minang ni dia bangga dengan adat resam dia. Aku nak potong sikit lah. Sebab boleh. aku pun macam mana nak cakap, aku pun ada belajar sikit pasal Minang ni daripada filem daripada Indonesia tau. Betul. So kita tak nafikan yang budaya Minang ataupun suku Minang ni memang asalnya daripada Indonesia. Betul. Kalau korang tengok movie Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, okay, watak utama lelaki tu dia adalah seorang yang berketurunan Minang, tapi dia ada macam orang kata perpecahan sikit sebab bapa dalam cerita tu lah, bapa dia kahwin dengan orang luar. So bila macam tu dia orang tak boleh, dia bukan pure blood. Dia bukan pure blood. Yes. Dan dia orang keluar daripada perkampungan Minang tu dan dia orang duduk. Dan bila dia kembali ke situ, orang Minang tak terima dia tu. So macam tu lah, bila aku tengok movie tu aku faham lah yang orang Minang ni sebenarnya dia sangatlah partikular tentang susur galur, partikular dengan adat resam, dengan dia orang punya pemahaman dia orang yang spesifik lah dalam budaya Minang ni. Okey, sambung. Itu je yang aku nak tambah lah. Aku nak tambah sikit yang Fitri tu. Macam yelah, yang aku tahulah sebab family aku pun Minang kan. Bukan kebanyakan, kalau ikut adat suku, setiap suku dia tak boleh kahwin sesama sendiri. Betul. Dia kena cari suku lain. Suku lain. Oh ya. Contoh macam aku suku A, kau suku A. Kau suku apa?
Aku tak ingat. Alah, ini bukan orang Minang. Contoh aku suku A, engkau suku A, walaupun kita tak ada talian darah langsung, tapi disebabkan sama suku, ibarat saudara mara. So engkau kena jadi suku B, aku tapi suku A. Tapi masih orang Minang lah. Masih orang Minang. Orang Minang. Disebabkan budaya adat tadi tu sangat tebal. Jadi dan diorang pun berperang, diorang nak cari satu raja yang boleh menyatukan diorang pergi ke seberang di Pagar Ruyung. Dan diorang cari sebab kenapa Pagar Ruyung ni itulah tempatnya nenek moyang diorang berakar umbi dulu. Pagar Ruyung Batu Sangkar. Itulah dalam lagu So bila dia orang pergi sana, dia orang cari satu raja lah dekat Pagar Ruyung tu. Dia minta bagi tahu situasi dia orang. Kami berperang, tak dapat nak menyatukan apa semua, ada masalah ni, masalah tu, tak puas hati apa semua kan. Jadi minta tolong raja hantar seorang wakil yang memang keturunan raja untuk menjadi ketua kami. Jadi Raja Pagar Ruyung hantarlah Raja Melewar. Dan Raja Melewar ni dia memerintah daripada tahun 1773 sehingga tahun 1795. Dia adalah first raja yang atau kita panggil Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Dia ni kita simbolkan macam dalam Malaysia sekarang ni. Kita ada raja ataupun Tuan Agong lah, Sultan Johor sekarang ni kan, diikut giliran kan. Dan Sultan ataupun Yang Tuan Agong ni ada tanggungjawab. Antara tanggungjawab dia adalah urusan agama dan urusan adat resam di bawah raja. Jadi kita ada sistem legislatif dan eksekutif yang lain bagi Perdana Menteri, dan juga Bawah Agong ada lantik hakim apa semua tu kan. So dekat sini pada zaman itu sistem tu tak ada lagi. Maksudnya sistem macam Malaysia sekarang ni tak ada lagi. Cuma diinspirasikan disebabkan dia orang ni ada satu adat perpatih tadi tu, dan semua orang committed tau. So Raja Pagar Ruyung pun bagi Raja Melewar ni putera Raja Melewar, dia orang yang bijaksana, tenang. Lepas tu dia ada karisma, bila orang cakap dia dengar. Ini aku bukan nak cerita mistik Ini partially adalah sejarah lah, dan juga hearsay daripada penduduk setempat yang aku buat research sikit. Dan aku ada juga kawan-kawan Negeri Sembilan ni. Raja Melewar ni dia bukan orang sembarangan. Dia datang ke Negeri Sembilan yang kita sekarang ni bukan kosong. Macam ada setengah-setengah raja ni, dia ada daulat dia sendiri kan. Dan orang Negeri Sembilan dia percaya dengan keturunan raja ni ada keturunan baik-baik dan keturunan berdaulat keturunan berdaulat. So sebelum berangkat, dia orang buat baginda lah, Raja Melewar ni dia buat satu keputusan yang orang tak sangka-sangka. Ingat, tak apa, aku jadi pergi ke sana jadi ketua korang untuk damaikan semua orang. Tidak semudah itu. So baginda dia bagi tahu berita lah, ataupun cara kerja dia. Dia akan menyamar jadi orang biasa. Pergi ke sana sebab orang tak kenal dia kan. So supaya dia boleh melihat dengan mata sendiri keadaan orang dekat Negeri Sembilan tu punya mata macam mana. Dia nak tahu adakah rakyat benar-benar perlukan seorang pemimpin atau sekadar nak kuasa sahaja. Maksudnya kalau raja ni berpihak pada suku ni, maknanya suku ni dia akan berkuasa dan dia akan menumpaskan orang-orang lain. Maksudnya dalam dia baginda memerintah tu masih ada orang kata perbalahan antara sebab yang asal tadi ni kan suku-suku daerah ni tadi, dia orang berbalah antara satu sama lain, siapa patut jadi raja antara dia orang lah. Ini sistem feudal masih ada lagi. Dekat sini. So Raja Melewar ni tadi dia menyamar, dan kalau ikut sirah pun kita ada Saidina Umar yang menyamar jadi rakyat untuk tahu cerita Saidina Umar rakyat. yang menyamar. Tolong betulkan kalau aku salah tak silap aku memang Saidina Umar lah. Dia keluar malam-malam, dia dengar keluhan rakyat sehingga Saidina Umar rasa macam, apa yang aku buat jadi pemimpin ni, rakyat aku susah ni. So Raja Melewar ni pun dia buat tindakan yang sama. Dia jadi orang kebanyakan sebab dia nak tahu rakyat perlukan pemimpin ataupun tak, atau just nak kuasa je lah. So jadi Raja Melewar ni pun belayar merentas Selat Melaka daripada Pagar Ruyung ni tadi dengan harapan membawa ataupun mendamaikan semua orang yang dekat situ dan dapat menumbuhkan kerajaan yang aman damai dekat Negeri Sembilan tu. Bila tiba dekat Tanah Melayu, dia tak terus mengaku diri dia sebagai raja. Hanya segelintir je lah yang tahu kan, yang minta tolongnya. Sebaliknya dia tinggal bersama rakyat, dia tengok, dia belajar. Ini yang pemimpin yang patut kita ikut.
antara pemimpin yang aku suka cakap dengan sifat begini adalah YB Duyung. Tapi dekat Melaka lah, bukan dekat Negeri Sembilan. YB Helmi. YB Helmi. Dia memang best lah. Dia sama macam cerita aku yang minggu lepas episod lepas yang dekat Melaka, Sultan Alauddin Riyawan. Yes. Ini pemimpin yang patut kita contoh. Mungkin ini adalah salah satu cara orang kata sultan-sultan pada zaman tu untuk diorang lebih dekat. Tapi kenapa sultan sahaja? Sekarang ni kenapa wakil rakyat kita tak buat macam tu? Kau wakil rakyat, kalau diorang turun semua orang tahu diorang siapa. Itulah. Mungkin sebab diorang punya status tu lebih dekat dengan rakyat. Itu antara benda yang patut kita contohi lah. Maksudnya walaupun kita tahu kau wakil rakyat, kau turun lah pergi pasar malam ke kan. Buat zaman sekarang harian biasa. Yang aku fikirlah zaman sekarang, zaman media sosial, contohlah kita punya YB Anwar kan, Datuk Seri Anwar tiba-tiba turun pergi Central Market. Ya. Tak kau orang kenal dia. Tak, it's not about macam kau nak turun tu orang tak kenal, orang kenal, bukan masalahnya. Ini as engkau wakil rakyat, patut engkau menyantuni rakyat. Ya. Bukannya kau kenal. Ini macam orang cakap kan, bila nak undi engkau datang baru engkau turun. Baru kau pergi jumpa, baru kau pergi salam apa. Bila dah dapat kuasa, hilang, tak nampak. Ini yang aku selalu cakap kan, macam YB Helmi, YB Duyung kan. Orang datang kat dia kan, mengadu macam-macam kan. Bukan dia yang tolong selesaikan tu, dia ada anak buah yang dia boleh arahkan untuk tolong. Tapi dia ambil tahu. Dia ambil tahu. Ni apa macam Asrap lah member kita tu kan. Orang mengadu apa semua dekat YB Syarul, dia yang buat kerja. Dia yang kena buat kerja. Sebab apa? Member kita orang tu orang kuat Datuk YB kat tempat kita orang. So bukan tempat korang kat mana ni? Lendu. Bagan Datuk. Bagan Datuk. Tempat aku dia lah, bukan tempat aku. Bukan. Tapi aku dah datang ke tempat aku juga. Aku kena kat datang ni jadi tempat aku juga. Dia pemimpin yang patut kita jadikan teladan. Benda yang baik kita ikut lah. Betul. So bila dia tinggal bersama rakyat, dia tengok, dia belajar macam mana orang tempatan tu hidup. Lama kelamaan orang kampung mula sedar yang lelaki yang duduk dengan diorang jadi rakyat kebanyakan ni bukan biasa-biasa. Dia sekali dia berucapkan dengan penuh hikmah, dia nak menegur dengan penuh adabnya, tindak tanduk dia semua beradab dan dia memang mengikut adab perpatih itulah. Menyanjung. So akhirnya bila tiba waktu yang sesuai, bila sampai waktu dia tu, Raja Melewah pun mendedahkan siapa diri dia. Dia bagi tahu, akulah raja daripada Pakar Ruyung, ditugaskan bla bla bla. Ini adalah benda-benda dia war-warkan, dia masyhurkan diri dia sebagai raja pemimpin luak. Dan para pemimpin luak pun tak ragu-ragu yang inilah sebenarnya. Kalau kita sekarang ni mungkin ada sistem demokrasi kan. Mungkin cara dia orang nak meraih undi. Mungkin macam itulah, duduk dekat kalangan rakyat, tiba-tiba satu hari penamaan calon baru bagi tahu, saya adalah bakal wakil rakyat tempat korang, undilah saya, macam tu kan. So mereka sepakat melantik Raja Melewah sebagai Yang di-Pertuan Besar yang pertama untuk Negeri Sembilan. So dengan lantikan tersebut, Negeri Sembilan pun secara rasmi ada sistem pemerintahan diorang yang tersendiri lah. Dan diinspirasikan daripada nenek moyang diorang tu. Dan diorang ada satu raja yang diorang sangat respect raja tu, dan keturunannya ada sampai sekarang. Yalah, keturunan. Maksudnya keturunan di Raja Negeri Sembilan sekarang masih susur gaduh Raja Melewar tu lah. Ya. Macam sultan-sultan kat Malaysia dah lah, mesti ada blood darah diraja tu masih ada lagi lah. So kita boleh tengok kalau macam orang Negeri Sembilan yang nama dia Tunku tu. Betul. Itu semua adalah keturunan. Orang kata keturunan Biduanda. So dia ada banyak lah keturunan kat situ kan. Macam kawan-kawan aku ni yang namanya Tengku tu semua keturunan Biduanda. Jadi nenek moyang dia orang memang kaya. Ada harta yang banyak dan dia wariskan keturunan. Dan dekat Negeri Sembilan tak silap aku, dia ada peraturan untuk tanah adat. Pernah dengar? Tanah adat apa? Majlis jejak tanah ke? Bukan. Tanah adat. Sarawak tak silap aku ada juga. Contohnya kita ada tanah yang tak boleh dijual kepada orang luar. Macam tanah tanah reserve Melayu. Tapi dalam ni untuk Negeri Sembilan hanya boleh diwarisi oleh keturunan yang dekat situ saja. Macam kalau dekat Sabah ni cerita personal lah kan. Macam mak aku, sebab mak aku orang Terengganu. So bila masa dia suka kumpul harta aset.
So bila aset-aset yang dia kumpul tu dalam bentuk tanah, dia tak boleh letak nama dia. Betul. Dia letaklah nama anak-anak dia. Oh, engkau lah salah seorangnya. Salah seorang lah. Tapi abang-abang dia. Tapi sebab aku macam masa kecil aku tak ambil pot sangat. So aku pun tak tahu mana, semua benda-benda dokumen-dokumen yang macam tu lah. Benda tu masih di praktik Negeri Sembilan pun ada. Kalau korang nak rompak aku, jangan rompak aku kat sini sebab kat sini aku tak ada apa. Oh, kena rompak kat Sabah. Kat Sabah pun kan orang tahu kat mana kan. Disebabkan ada struktur pemerintahan yang unik. Kenapa aku cakap unik Sebab dia memang bawa ideologi dan adat perpati daripada Minangkabau, Pagaruyung tadi tu, dan ada kat dalam Malaysia. Dan Raja Melewan ni juga terinspirasi daripada struktur kerajaan Melayu yang dah bertapak dekat sini lah. Maksudnya dia gabungan. Apa yang ada dekat Negeri Sembilan ni adalah gabungan antara adat perpatih dan juga sistem struktur kerajaan Melayu sekarang ni lah. Dia macam ni lah. Sebab kau kata tadi 17 berapa? 1725? 1773. 1773. Tu sebenarnya kalau kita tengok daripada susur galur pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, dia punya beza tu dalam 200 lebih tahun. Ini untuk info orang semualah. Sebab kadang-kadang orang confuse. Ini datang bila ni? Sebelum Parameswara ke selepas Parameswara? Kerajaan Melayu Melaka dalam 11 macam tu. Kalau yang Kesultanan Raja Melewar daripada Pagaruyung ni daripada tahun 1775. 73. So sebab adat berpatih istimewa macam aku cerita tadi lah. Dia ada matrilineal di mana keturunan dengan harta yang diwarisi sebelah ibu. Normal kalau kita even dekat dalam Islam sendiri kita menitik beratkan kepada lelaki banyak kan. Tapi ini aku suka. Aku tengok dalam cerita dia cerita kan. Kenapa berat kepada ibu kan? Aku pun pernah tanya kawan aku benda yang sama. Dah reply daripada movie tu, daripada ibu pun senang. Lelaki, kalau kita dicampak dalam hutan ke tengah laut, kita boleh hidup tau. Perempuan, survival rate dia sangat rendah berbanding dengan lelaki. Ini bukan kata perempuan tak boleh survive tapi kudratnya tu. Nak kata aku pun kalau kau campak aku kat tengah-tengah hutan, aku pun tak boleh survive walaupun aku lelaki Tapi chances tu kalau kita tengok dari segi community daripada nombor yang tinggi, mungkin dia lebih tinggi lah untuk lelaki lah. So dekat sini dia melambangkan wanita ini perlu dilindungi. Jadi untuk memastikan keabsahan tadi tu, diwariskan harta ke sebelah perempuan. Ada pepatih. So yang lelaki bukan tak ada, tapi bagi aku macam kalau kau nak cari lebih, kena pandai-pandai lah. Kita ada kudrat, kita boleh cari rezeki sendiri. Mak aku dulu pun cakap dulu kan, dia tak kisah, dia tak takut sebab dia ada 2 orang anak lelaki. So dia boleh hidup berdikari sendiri kan. So aku berfikir macam, okay, lelaki kita ada kudrat, Tuhan kurniakan kita punya physical fit. Yang sekolah tu bukan. Itu yang cadet, budak hostel legend budak hostel high council bukan. So disebabkan pilihan raya semua tu tak ada. Apa dia? Tak ada. Bukan. So disebabkan special ni ada di sebelah ibu, lepas tu sistem ni ada peranan wanita yang sangat dihormati. Dia orang punya dia ada chief of adat tu dalam kalangan wanita. So memang dekat budaya adat berbatih ni memang wanita dia dipandang tinggi lah. Boleh jadi ketua lah, memang diangkat. So ada keputusan besar kalau nak dibuat, antara ahli-ahli panel dalam mesyuarat tadi tu ada perempuan. Ada hal ehwal suaranya didengari lah. Ya, betul. So Raja Melewan ni ditubuhkan benda tu dan memerintah secara adil. Disebabkan adil ni, Negeri Sembilan aman, makmur, kaya raya. Jadi orang pergi ke sana boleh berniaga, boleh bercucuk tanam kan. Di samping membawa belief ataupun kepercayaan, adat resam ni masih relevan. Dan aku terus-terang cakap adat resam dia masih dipraktikkan sampai sekarang ni. So relevansi dia tu dengan hujah-hujah yang disampaikan pada aku, okey lah. Macam adat pepatih tu masih lagi digunakan ke? Masih. Ingat tak tanah adat aku cerita tu? Itu memang masih ikut lagi peraturan adat pepatih tu. Dan dekat tapi dalam tak adalah macam iyalah lagu waris kan, lagu waris yang dia punya lirik dia ada lepas mati, lepas tu harta semua pergi kat perempuan. Kau jangan risaulah. Ini apa yang aku rasa lah kan. Orang lelaki ni bukan lepas mati, dia lepas corai semua rotoh jadi milik dia. Itu
Alah, lelaki kita kalau harta tu semua pergi kat perempuan, kita boleh cari rezeki kita sendiri. Kita ada kudrat. Melainkanlah kalau kau TPD kan, itu tak boleh nak cakap apa lah. TPD tu apa? Oh, total permanent disablement. Disability. Cacat kekal lah. Itu tak boleh buat apa lah. So Raja Melewah dia dah jadi raja, dan dia juga jadi simbol unity dalam kalangan daerah-daerah dekat Negeri Sembilan ni. So apa sahaja yang berlaku dekat dalam daerah-daerah ni, raja memang akan ambil tahu dan dia akan cuba tolong untuk menyelesaikan lah. So dia ada level macam buapak lah, ketua suku lah, apa dan benda level-level tu kan. Aku minta maaf, memang aku tak tahulah sebab Negeri Sembilan ni kawan-kawan je lah. So disebabkan ada simbolik tadi tu, kisah raja ni tadi dia bukan setakat sejarah. Macam aku cerita dia, aku sangat kagum dengan kepribadian, dengan karisma dia ni. Dan aku tak nampak ramai politician sekarang ni ada kewibawaan seperti ini. Nanti belum cerita Johor lagi pening. So itu nanti episod seterusnya. Itulah. Yes. So sebabkan benda ni lah, aku memandang Negeri Sembilan ni salah satu negeri yang sangat unik dekat mata aku. Sebab kalau kita nak kira adat pepatih, dia ada dekat Negeri Sembilan saja. Di samping lauk-lauknya yang pedas. Lauk yang penting sebab dia jahat. Jahat. Tapi betul lah. Yang dekat Negeri Sembilan, aku dengar kawan-kawan aku dekat Negeri Sembilan pun dia cakap banyak, yelah, penuh dengan adat lah. Walaupun dekat setiap budaya, setiap negeri tu ada adat dia. Tapi antara banyak-banyak negeri yang penuh dengan adat, Negeri Sembilan lah salah satunya. Okay. Dah habis dah cerita kau. Daripada tadi dia macam tu je. Macam tu je. Habis dah cerita kau. Sebab cerita macam mana Negeri Sembilan tu wujud. Betul lah. Dia macam ni lah. Cerita bukan cerita lah, dia lebih kepada apa ni orang kata information lah, informatif lah. So aku pun sebenarnya adalah seorang yang suka belajar sejarah. Dari kecil aku suka, sebab bagi aku macam sejarah ni dia merupakan sebuah cerita juga kan. Baca tu Salatin tu. Tak baca habis lah. Sebab apa? Sebab bila aku try baca, mungkin masa tu aku terlalu muda kan. Tak faham. Walaupun dia dalam bahasa Melayu, tapi bila kau baca dia secara menyeluruh, kau tak dapat dia punya kesinambungan. Sebab apa? Sebab kau bukan orang yang mengkaji bidang sastra. Betul tak? So bila kau tak faham sastra, kalau kau baca apa orang kata kisah-kisah Melayu lama ni, kau takkan faham. So aku berterima kasih lah dengan kau, sebab kau dah macam mengapa ni orang tu merungkaikan satu lagi kisah. Sebab dia ada ibrah tu. Aku teringin. Ibrah tu apa? Moral of the story. Betul. Pemimpin yang adil ni sekarang ni memang susah nak dapat. YB tempat aku pun, yang tempat aku duduk sekarang ni pun jangan Okay. sebab malam tadi jamuan raya kan. Okay, cerita seterusnya kita move on. So tak nak mempolitikuskan kita punya podcast ni kan. Okay, kita punya pencerita seterusnya adalah Daus, dan dia akan menceritakan satu kisah ke ataupun banyak kisah? Sejarah Kisah pasal Bukit Putus. Okay, macam mana tahu Bukit Putus? Mestilah aku ada psychic. Okay, so Daus akan ceritakan pasal Bukit Putus dan kau akan sambung kan? Mungkin ada kesinambungan dia apa ke, kita tak tahulah. Macam tu. So tanpa melengahkan masa lagi, kita persilakan Mr. Divus untuk aku cerita ingatkan aku cerita Bukit Putus, nanti dia nak tolong sambungkan bukit tu. Dia dah putus, dia tak boleh sambung macam tu je. Tak, sebenarnya bila sebut Bukit Putus, bila aku lalu area tu kan, aku tengok juga, aku cari juga mana yang putusnya ni, nama Bukit Putus, tak putus pun. Okay, macam tu lah. So Bukit Putus ni, kalau korang pernah lalu ataupun pernah tahu sejarah dia, mesti korang ada juga tak pernah dengar kan. So sejarah Bukit Putus ni, aku tahu dia jadi tempat racing kereta. Initially yang aku tahu cerita tempat Bukit Putus ni, dia macam ada urban legend sikit lah. Bila orang katakan kau jangan lalu situ, especially waktu maghrib. Sebab kalau kau lalu situ, nanti kau akan stuck kat dalam tu berjam-jam, tak sampai-sampai. Itu yang aku dengar lah. Dia sebab apa sebenarnya tak sampai-sampai? Kereta rosak. Dan macam mana nak gerak? Yelah, kita tak sampai lah. So asal-usul Bukit Putus ni, Negeri Sembilan ni, dia ada dua teori lah.
Satu teori daripada segi teori alam semula jadi ni disebabkan oleh keadaan jalan dia terputus-putus. Aku tak nampak pun putus tu macam mana. Aku tak boleh nak macam mana. Aku tak boleh nak faham lah. Ke dulu-dulu punya cerita sejarah orang lama kan. Ataupun mungkin dulu bukit tu adalah satu bukit, tapi dia macam mungkin berlaku tanah runtuh ke gegaran ke apa. Dia terputus kat tengah. Okay, ni based on apa yang aku baca. Dia macam ada satu, dia ada a few pandangan lah. Ada yang cakap pernah ada raksasa bergaduh sampai Godzilla. Ini I don't know. Lepas tu ada lagi satu yang ni mungkin boleh jadi penyebab kenapa terjadinya Bukit Putus ni disebabkan oleh pergaduhan, konflik antara kerajaan Negeri Sembilan dengan British masa tu. Sebab tu aku cakap tadi ada dua teori. Satu teori disebabkan oleh teori alam semula jadi. So satu lagi teori adalah teori perang. Okay. So salah satu peristiwa penting dekat Bukit Putus ni adalah perang Bukit Putus nama dia. Tapi itu perang takkan perang Seremban kot. Perang Bukit Putus tahun 25 November 1875. 75 tadi 17. Ini 17. Ni 1773. Ni lebih kurang 100 tahun lah. 1875. So pertempuran ni terlibat dia antara Yang Tuan Antah dari Istana Seri Menanti Pilah. Kalau nak tahu Bukit Putus ni adalah laluan daripada Seremban nak ke Pilah ataupun dia dulu adalah pusat dagangan, jalan untuk dagangan daripada Seremban ke Pilah ataupun daripada Seremban ke arah pantai timur. Dia akan mengkaitkan dua bahagian besar Negeri Sembilan ni lah. So kira macam pertempuran dia melibatkan Yang Tuan Antah daripada Istana Seri Menanti dengan tentera Inggeris dekat Sungai Ujong, Rembau, Jelebu. So dia biasa pertempuran ni dia adalah konflik lah. Dia konflik dengan pelantikan, maknanya orang tak bersetuju dengan pelantikan Yang Tuan Antah tu. Dia mempertikaikan benda tu. Dia politikal. Dia tak dapat persetujuan penuh daripada sanad. Kalau orang kata ahli kabinet lah. Kita baru nak lari daripada cerita politik. Dia dah cerita politik lah. Terpaksa tu. Kita benda-benda ni relate balik dengan sejarah, dengan budaya. Betul. Kalau tengok dekat sini persetujuan penuh tanpa daripada undang-undang yang 4. Aku tak tahu lah apa maksud dia. Ini undang dia ada hierarki. Aku pun tak sadi benda ni. So hierarki dia lah. Dia macam ada 4 orang. 4 elders tu. So masa peperangan tu Yang Tuan Antah ni dia kalah. Kalah. Mungkin disebabkan konflik tu berlaku, mungkin ada memutuskan something lah dekat situ. Silaturahim. Ada ledakan ke mana-mana macam tu lah. Tapi now since 2019 ke Bukit Putus tu dah tak digunakan sangat. Sebab dia dah ada highway baru. Yang highway tu cantik. Yang best ni Negeri Sembilan ni, aku tahu dia ada sebahagian, majoriti sebahagian Negeri Sembilan ni dia termasuk dalam banjaran Titi Wangsa. Yes, betul. Jadi aku beranggapan bahawa mungkin Bukit Putus ni istilah untuk macam dia banjaran pemutus. Dia terputus kat situ lah. Aku berfikir macam tu kan, sebab dia tanah dia subur kat situ. Ya, tapi masalahnya bila aku lalu kat situ, aku lalu situ dah banyak kali juga. Bila aku lalu situ aku tengok banyak je gunung. Betul. Putusnya tak nampak. Maaf lah orang Negeri Sembilan kalau aku menyinggung ke apa, tersinggung, bukan sengaja. Tapi itulah yang aku faham. Tak nampak. So orang tak banyak menggunakan laluan Bukit Putus. Kalau nak tengok dekat Bukit Putus ni, dia ada, tak silap aku, dah ada 32 total selekoh. Selekoh tu siapa kira siap ni? Ini ada kajian lah. Dia buka Google Earth. Kalau korang tengok, kalau korang lalu dekat situ nak naik highway dia tu, yang kalau daripada Seremban tu, dia akan turun dekat Ulu Bendul. Patutlah orang selalu sesat kat situ 32 kau. 32 lekuk. Apa tu? Selekoh tu. Kalau korang tengok dekat Google Map, memang macam
Ular lah. Mungkin kalau kau zoom in sikit, mungkin kau nampak kereta Honda tengah drift. Patutlah tempat tu jadi tempat kereta Yes. So sekarang kerajaan Negeri Sembilan ni based on apa yang aku baca, dia tengah nak menaikkan tempat tu sebagai tempat industri untuk orang, bukan pemotoran, untuk orang buat sukan ke sekitar Bukit Putus. Masih kalah macam letup. Lagi laluan tu tak silap aku nak pergi Gunung Semanggul. Aku tak tahu apa. Bukan. Mana tahu boleh teleport. Bukan. So itu adalah kisah sejarah dia lah, kenapa Bukit Putus tu terjadinya Bukit Putus. Dia sebab raksasa tadi tu. Banyak cerita dia pilih raksasa tu. Aduh. Tapi dekat Bukit Putus ni sebenarnya dia ada banyak kisah-kisah misteri, mistik. Walaupun yelah tadi sejarah kan, sejarah macam mana berlaku. Lepas tu ada banyak juga kisah-kisah tragedi berdarah yang ada dekat Bukit Putus ni. Accident jangan cerita lah. Banyak kali lah masuk dekat surat khabar banyak. Kalau korang try search dekat surat khabar ni ada keluar. Kebanyakannya memang accident lah, kematian. Sebab kawasan ni adalah kawasan yang gaung juram yang dalam kan. Tempat tu sangat menjadi risiko lah kalau korang lalu kat situ. Behave lah, sebab hati-hati. Yelah, satu di kawasan hutan. Lepas tu kalau memang situ memang tak ada rumah-rumah orang, tak ada. Tak ada. Dekat atas tu memang tak jalan ada. Saja. Jalan dia pun sempit je. 2 kereta je boleh lalu. Pergi balik. Kau tak pernah lalu ke situ ke apa? Aku tak ingat. Aku pun tak pernah lalu. Kau tak pernah lalu? Aku hanya nampak daripada jalan nak masuk dia tu je. Aku nampak tapi aku tak lalu lah Bukit Putus tu. Cuma sebab Bukit Putus dengan sebelah tu ada jalan lagi. Iyalah sebelah kan. Boleh je tunjuk macam itulah Bukit Putus. Dia boleh nampak je view jalan dia daripada atas tu. Sebab tak silap aku masa tu jambatan tu adalah jambatan kedua tertinggi selepas jambatan Pulau Pinang. Kedua tahun tertinggi. 2019. Tertinggi bukan terpanjang. Tertinggi, bukan terpanjang. Tertinggi. Mungkin dari paras laut lah. Dia punya tu. So peristiwa sejarah dia memang banyak aksiden lah. Tapi dia ada kisah-kisah mistik dia. Kau nak cerita tak ni? Tadi bau. Kau nak cerita kisah mistik? Tak ada makna. Aku ceritalah kisah mistik. Nak kata mistik, tak mistik lah, bukan cerita seram lah, kisah mistik lah. Okay, Fitri, dia ada cabaran masa Daud tengah cerita ni kan. Kau cuba spot dia punya punchline. Kau jangan tiba-tiba jiran dia nanti datang depan rumah kata nyanyilah lagi. Tapi tak ada. Sebab ni bukan cerita seram. Kalau cerita seram aku boleh reka-reka ni. Aku boleh reka-reka. Ini dah bercanggah dengan kita punya objektif untuk buat podcast ni. Ini kisah mistik ah. Korang pernah dengar tak kisah? Dia ada few. Bukan aku nak cerita ni daripada pertuturan rakyat-rakyat jelata sekitar lah. Masa tu ada seorang ni, dia bawa ayam dalam raga. So dia terjumpa dengan seekor kucing ni, dia ambil aku tak, ataupun terbalik. Sama ada dia bawa kucing ataupun dia letak ayam ke, ataupun dia jumpa ayam, dia bawa ayam, dia jumpa kucing. So salah satulah. So aku ambil lah yang dia bawa ayam jumpa kucing. So dia jumpa kucing, dia letak raga sepanjang perjalanan tu, dia bawa ayam dengan kucing tu lah. Tiba-tiba ayam tu hilang, kucing tu hilang. Rupanya kucing tu adalah kat belakang. Bukan. Kucing tu adalah jelmaan harimau putih. Orang kenali dia sebagai Tok Paroi. Aku ingat Pak Maon. Lazim. Siapa yang bagi punchline? Dia kan. Aku tak tahu cerita ni. Pak Maon tu yang gini-gini tu. Aku dah macam Pak Maon ni ni. Macam Mr. Agaman. So sebenarnya dekat tu apa benda tu Daus? Tok Paroi ni tadi. Tok Paroi ni aku tak tahu betul kisah dia macam mana. Ini setahu aku based on aku baca lah. Dia adalah satu entiti yang menjaga kawasan tu. Okey, sebab Bukit Putus ni dia adalah tempat di mana kalau tengok until now, kenapa dia tak hancurkan, dia betulkan kawasan Bukit Putus tu? Kenapa tiba-tiba dia binanya sebelah Bukit Putus tu? Disebabkan bukan sumpahan, disebabkan perjanjian
Bukit Putus ni perlu dijaga dan di-maintain sebaik mungkin supaya maintain je macam biasa. Hutan tebal, dijaga keharmonian dia tu oleh sebab dia ada penjaga dia. Sebab aku ada terbaca satu kisah ni lah. Tak tahu kisah ni kisah betul ke, kisah tipu, kisah dongeng ke, based on pembacaan aku. Ada seorang lelaki ni, dia sebelum ni dia duduk luar bandar. Dia duduk di bandar lah. So dia dah nekat untuk balik ke kampung, means dekat area ada perkampungan dekat dengan Bukit Putus, cuma bukan belah atas tu, mungkin area sekitar tu lah. So yang si orang ni aku letak dia nama dia Gafar lah. Letaklah nama lain. Bukan nama sebenar. Gafar bukan nama sebenar. Mungkin nama sebenar. sebab si Gafar ni dia seorang yang senang cerita pandai, orang yang warak. tak bukan. Amin. Aku menambah. Gafar ni dia seorang yang tak percaya benda-benda mistik. Memang macam Gafar yang aku kenal. Memang macam Gafar yang aku kenal. Dia memang tak percaya benda-benda mistik ni. Bagi dia, dia kata apa benda apa yang berlaku dekat Bukit Putus, dengar orang-orang cerita ni adalah disebabkan untuk menakut-nakutkan saja. So dia sangat tak percaya. Dia kata dekat Bukit Putus ni ada satu pokok besar. Pokok besar ni kira macam ada penjaga dia. Dekat kawasan tu ada penjaga dia. Lepas tu dia nak membuktikan bahawa orang-orang sekitar ni hanya berkata kosong. Sembang lah ni, mana ada hantu, penjaga lah. Ini sembang lah. Ibaratnya macam tu lah. Aku tolong translate kan. Translate kan dia bahasa apa tu? Dari bahasa apa tu? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Lepas tu dia macam tak percaya pada esok tu, sebab mak dia selalu ingatkan dia tiap kali nak laluan Bukit Putus ni berdoa. Banyakkan berdoa lah. Sebab dekat tempat, lagi satu jaga percakapan, pertuturan, sebab tempat tu ada orang yang menjaganya, ada benda yang menjaganya. Dia tak percaya. Lepas tu dia nak membuktikan kepada orang-orang kampung bahawa benda tu tak wujud pun. Ini semua sembang. So esoknya dia bawa parang. Masa tu tak ada chainsaw tu, tak ada lagi. So dia bawa parang sebab dia nak potong pokok yang besar yang dikatakan pokok puaka tu. Pokok keramat yang menjaga kawasan tu lah. So dia bawa parang tu, dia nak tebang. Tiba-tiba dia dengar satu bunyi. Aku dengar SMR. Kan? Dia ada dengar satu suara ngauman. Harimau Malaya. Itu comel bodoh. So dia dengar bunyi angin. Masa tu angin kira macam sepuluh-sepuluh bahasa. Bila dia start untuk menebang pokok tu, so angin tu akan jadi sikit kuat lah. Dengan tiup-tiup daun-daun kering. Masa tu dia dengar bunyi ngauman Harimau Malaya tu. Harimau. Bukan Harimau Malaya tu. Dia dengar bunyi harimau tu. Harimau. Sebab cukup. Kau jangan Tak ada. Aku tengah bayangkan. Dia bayangkan harimau tu buat apa? Okay, aku tak sebut dah, okay? Dia tengah tebang kan. Tiba-tiba dia Harimau. Kalau aku ambil panggang aku balik, apa pun dia kacau aku. Itulah Gapa yang aku cakapkan tadi. Gapa ni lah dia tak percaya. Okay. So dia nak, masa dia potong tu dia dengar bunyi angin, bunyi ngauman harimau tu yang tidak membenarkan untuk tebang. Lepas tu tak habis lagi. Lepas tu dia tetap teruskan, dia anggap benda ni hayalan, tak berlaku. Lepas tu dia cuba lagi untuk tebang, and then harimau putih tadi tu yang dikatakan Tok apa tadi? Tok Kenali. Tok Paroi. Tok Paroi. Salah orang. Tok Paroi tu sebagai penjaga tu, masa tu munculnya Tok Paroi. Lepas tu yang lelaki tadi tu gaib. Sampai sekarang tak jumpa. Lepas tu orang kampung pun dah cari tak jumpa. Dia dah dikira hilang lah. Bukan dikira hilang. Lelaki tu telah diambil untuk dijadikan the next penjaga.
bertukar tata. Yelah, macam tu lah pengajaran dia, Gafar. Kalau tak percaya, jangan harimau-harimau. Kalau tak percaya, kau jangan nak pergi tebang pokok tu. Kau biar je lah. Tapi aku dengar dah jadi kat stadium kan? Itu Stadium Paroi. Oh, lain Tak. So aku tak tahu, mungkin Stadium Paroi tu dia ambil daripada nama Tok Paroi ni tadi. Aku sendiri pergi gelak. Stadium Paroi. Tak, okey, Paroi itu sebenarnya memang nama daerah dekat Negeri Sembilan tu lah. Betul. So, Paroi itu sebenarnya adalah nama untuk untuk sosok entiti tadi tu lah. Seseorang yang dinamakan Datuk Paroi lah. Kita kau dah habis belum? Belum, sikit lagi. Tak apa, habiskan dulu lah. Ni last lah. Last part lah. Korang kalau ikut kan aku nak cerita benda yang ni sebelum aku nak cerita yang kisah Bukit Putus ni. Tapi cerita ni dia related. Tak, dia cerita yang lain. Sebenarnya dekat Bukit Putus ni adalah tempat-tempat macam pernah tak aku tengok ingat tak yang aku cerita last episode tu yang dekat Greek tu adalah tempat pembuangan saka-saka. Tapi kat Paroi ni bukan tempat pembuangan saka-saka. Aku rasa ini aku punya opinion lah. Kawasan tu adalah kawasan pengumpulan benda-benda macam tu. Dia memang tinggal kat situ. Orang tu berkumpul. Tempat peninggalan ke apa. Bukan tempat orang datang buang-buang sihir tak. Tapi kalau ikutkan tempat yang manusia jarang masuk, tempat yang tumbuh temak samun, hutan. Tidak dibersihkan, hutan, memang tempat-tempat benda-benda tu suka berdandang lah. Nanti lalu dekat situ kadang-kadang kita bukan niat baik, cuma nak lalu kan, terdengar bunyi harimau. Terkejut kita. Gafar, kau macam kau kan. Kalau kau lah, sebab aku curious juga, tiba-tiba aku penasaran banget sih. Bila kau kata kau skeptik kan, kau macam jenis yang tak percaya hantu apa semua, tapi apa pandangan kau terhadap kewujudan makhluk-makhluk gaib ni semua yang dipertuturkan ataupun diceritakan oleh orang-orang dulu? Adakah kau seorang yang macam boleh terima benda tu ataupun kau memang tolak habis? Walaupun aku skeptikal macam ni kan, tapi ada satu peristiwa sebab aku kan kaki camping dulu kan. Aku rasa aku pernah cerita kat korang-dorang off screen tapi untuk makluman penonton, aku boleh lukis balik Aku ingat vividly benda tu dalam kepala otak aku sebab benda ni berlaku dan bukan berlaku disebabkan aku jumpa hantu tu. Benda ni aku susah nak explain secara logik dan benda tu berlaku kat aku. Aku boleh lukis kan. Kau lukis? Cuba lukis. Dia bagi pen dengan kertas. Tu waktu tu memang benda tu memang ada di depan aku dan di sebalik pintu. Bila aku tengok betul-betul, dia hilang. Ni benda berlaku masa kau tengah camping ke? Ya betul. Itu beberapa lah. Ada juga. Tapi kebanyakan ni kenapa aku jadi skeptikal macam ni, kebanyakan cerita daripada orang yang bercerita kat aku, benda tu sudah ditokok tambah. Satu. Nombor dua, dia claim dia tahu, dia nampak apa semua kan. Tapi bila aku cross check fakta tu dengan orang yang memang pakar benda tu, ataupun 2-3 orang lagi, mungkin dia orang bukan pakar, dia orang tahu benda tu, ternyata benda tu salah. Fakta tu jadi fuck you. Memang geram. Memang geram. Sebab aku percaya benda tu, tiba-tiba end up aku tahu benda ditokok tambah. Dah aku kena kencing punya. Itulah. Tapi pada orang dia bercerita benda tu kat aku sekadar untuk hiburan. Tapi macam aku cerita kan, disebabkan masalah skeptikal aku ni kan, cerita tu jadi tak enjoyable macam tu. Sepatutnya aku nak percaya benda tu. Disebabkan ada benda-benda bodoh yang menerpa benda aku, jadi tak percaya. Kapal ni dia macam tak boleh tau. Dia macam sensitif sikit. Benda-benda macam ni kau sekali tipu dia tak tahu rumah dia ada hantu. Rumah dia ada hantu kan? Rumah dia banyak je hantu. Dia lah tu. So berbalik pada cerita aku tadi, yang dekat Bukit Putus ni, dia ada related dengan kau tahu tak cerita hantu kat Malaysia yang Waris Jari Hantu? Nak tunjuk tapi tak boleh. Waris Jari Hantu ni kisah dia based on kisah benar dan difilmkan. Apa Waris Jari Hantu? Cerita Waris Jari Hantu tu kisah benar tapi dah difilmkan. Aku tengah bercakap nampak kau lah. Lupa aku dah bayangkan Fitri. So kisah Waris Jari Hantu ni aku dapat ada beberapa version tapi itu betul lah. Based on kisah benar dan difilmkan. So kisah Waris Jari Hantu. Waris Jari Tengah ni. Jari hantu. Jari hantu. Betul lah. Betul lah tengah. Jari hantu. Kenapa? Dikisahkan seorang, sebab dia ada banyak version tau. Aku ambil version yang
yang mudah lah. Yang mudah lah. So yang version yang mudah yang aku baca ni ada dekat aku tak dekat satu tempat ni ada satu perempuan yang dia ni kaya. Sangat kaya dan dia kaya daripada segi harta, dia mewah daripada segi kuasa. Mungkin dia ada kuasa mistik dia lah. Orang-orang dulu punya cerita. Boleh berubat ke, mengubat orang ke apa ke. Lepas tu ada dia macam seorang bomoh ni dia macam dengki. Dia hasad dengki dengan perempuan ni tadi. Satu sebab kekayaan tadi, dengan ilmunya lagi. So dia sihir perempuan ni sampai mati. Matilah watak perempuan tu. Ada version yang mati, ada version tak mati. Tu aku tak tahu yang mana satu yang betul. Lepas tu waris jari hantu ni kalau nak ikutkan dia adalah istilah kalau Minangkabau ni dia banyak kata harimau jadian lah. Itu yang tadi dengan Fitri tu. So term waris jari hantu tu adalah maksudnya harimau jadian? Bukan. Waris jari hantu ni nak macam yang meninggal tadi, dia mewariskan jari tengah dia. Apa maksudnya istilah mewariskan jari tengah? Okey. Nah, macam tu. Bukan. So macam yang aku baca, bila meninggalnya seorang perempuan tadi, dikorek balik kuburnya. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Untuk diambil jari tengah tadi. Dipotong lah. Dipotong lah. Macam buat minyak dagu macam tu lah. Kau kena mungkin. Ataupun dia nak tambah satu jari beri panjang ke apa. Itu dia tambah kawan-kawan. Dia tambah. Senang nak tunjuk bila dalam kelas macam tu. Extended. So based apa yang aku baca yang ni, bila dah meninggal, dikorek kubur tu, diambil jari tengah tu dan buat ritual. Mungkin buat ritual. Sebab satu lagi, bila yang meninggal ni, dia cakap dekat anak-anak waris dia, dia cakap kalau dia nak dapatkan kekayaan sama, nak dapatkan kuasa, ambil jari tengah masa dia dah meninggal. Tapi dia ada syarat dia dan ada dia punya consequences dia lah. So bila kau dah memiliki kekayaan tu, engkau akan didatangi oleh berbagai-bagai jenis makhluk yang cuba untuk merampas badan kau sendiri. Maksudnya dia cuba untuk masuk dalam badan mungkin dia nak take over. Ini kalau kau nak faham, Yuri Itadoji tu cerita apa tu yang jari-jari juga. Jari-jari? Jari-jari jemari. Aku tak ingat. Jujutsu Kaisen. Itulah. Jadi Sakana tu. Banyak sangat tengok anime. Tapi konsepnya sama. Yelah, betul. Sebab bila dia ambil jari tadi tu, ada benda-benda yang follow lah apa semua dia. Macam mana kan? Sebab ni ada melibatkan ritual kan. Betul. So it begs the question, adakah betul, sebab Jujutsu Kaisen tu kan, dia kan dia pun sendiri banyak mention Malaysia kan dalam dia punya. Ada. Memang ada Kuantan. Dan latest dia ada sebut Kuala Lumpur kan. And adakah diorang sebenarnya ada buat research pasal yang this so called waris jari hantu ni untuk dimasuk? Sebab kalau kita tengok, perhatikan apa yang Daud cerita ni ada persamaan dengan cerita tu, tapi dia dah diffusionkan dengan Japanese punya culture. Macam cerita ni lah, macam cerita Fate Stay Night yang adalah aku dengar cerita daripada orang-orang yang so called berilmu ni. Diorang cakap Fate Stay Night tu sebenarnya kalau korang study dia punya Gapak sikit Fit. Yang apa korang study dia punya susur galur dia macam King Arthur apa semua tu, Lancelot apa semua tu kan. Itu semua adalah apa ni orang kata watak-watak yang pernah wujud dalam cerita-cerita folklore orang-orang sana lah macam tu. So daripada banyak negeri, so macam it doesn't, aku tak surprise lah kalau benda tu sebenarnya berlaku. Tapi sama tu. Tapi aku tak adalah nak kata claim yang Jujutsu Kaisen tu memang belajar benda dari Malaysia. Mungkin terinspirasi lah. Inspirasi lah. Itulah aku cakap, dia ada dua version. Satu yang dia dah wariskan semasa hidup. Yang satu version lagi dia meninggal, dikorek kuburnya untuk ambil jari tengah, untuk mewarisi benda tu. Sedangkan bila nak mewarisi benda tu, consequences dia adalah banyak benda nak masuk dalam badan kau. Cuba untuk ambil alih badan asal. So mungkin kau bakal jadi harimau ke macam mana. Sebab yelah kita dengar orang cakap serigala jadian, harimau jadian, yang ayam jadian ada? Bertukar. Ada hamster. Tiba manusia tu jadi ayam, kena sembelih makan. Tapi ini konsepnya sama macam saka dah. Ya, samalah saka. Saka lah. Dia kira macam saka lah. Dia tak ada saka hamster kan, comel sikit. So based on apa yang aku baca, dia lepaskan lah benda tu. Dia lepaskan dekat Bukit Putus tu. Bukan, dia lepaskan dekat Bukit Putus.
dia tak terima benda tu. Maksudnya jari hantu tu dia tak terima lah. Sebab tu waris jari hantu dia mencari-cari lagi warisnya. Siapa yang So jari hantu tu lah yang mencari waris. Yes. Isi dalam tu mencari dia punya waris tunggal dia. Sebab ini popular dekat Negeri Sembilan kan? Yes, kita sekarang cerita kat Negeri Sembilan ni. Dah 2 hari dah kat sini. Episod ni episod Negeri Sembilan ni dah seminggu aku prepare ni. So macam yang aku relatedkan dengan Bukit Putus ni tadi, sebab penempatan Bukit Putus tu sendiri, kawasan ni adalah kawasan yang hutannya sangat tebal. So kemungkinan tempat orang pergi bertapa ataupun nak mendapatkan harimau. Dia buat pula. Aku baru nak tanya, tempat situ ada kawasan rekreasi ke? Ulu Bendul bawah. Oh, bawah. Ulu Bendul tu sebelum Bukit Putus. Oh, dia ada kalau daripada Pilah lah. Kalau daripada Pilah. Kau ulang balik apa ni cakap kenapa? Kalau daripada salah ke aku nak emphasis, nak tolong member kan? Kalau daripada Seremban, dia selepas Ulu Bendul. Pilah. Ulu Bendul tu selepas Pilah. Kalau sebelum daripada Pilah, dia sebelum Pilah. Kalau daripada Seremban Aku dah balas. Dia orang ni memang saya geram aku. Aku dah tahu. Sebab bila kau cakap tempat bertapa tu, dia orang nak ikut mana? Okey, dia macam ni. Kau boleh hiking kan? Yelah, pintunya kat kau mana boleh Ulu park Bendul kan? lah. Aku tunjuklah dia punya geografi kan. Kalau kau daripada Seremban, kau nak pergi Dia betul ke tipu-tipu yes, betul. ni? Kau daripada Seremban, kau nak pergi Pilah, kau akan lalu jalan Umar Puat. Okey. Rumah tu. Okey, lalu Umar Puat. Lepas tu dekat traffic light Aeon, kau tak ingat, kau ke kanan, nanti kau lalu Stadium Paroi. Okey, ada roundabout besar. Kau lalu Stadium Paroi, kau akan straight je sampailah nanti dah hujung dia. Memang kau akan naik dekat highway yang menuju ke Bukit Putus tu. Bukan menuju Bukit Putus, sebelah Bukit Putus. Highway yang baru yang cantik aku kata. Highway yang macam kat overseas tu. Lepas tu kau dah lalu highway tu, bawah kira dah hujung daripada highway tu, Ulu Bendul. Begitulah. So orang naik dekat Ulu Bendul nak bertapa apa semua tu. Mungkin untuk mendapatkan ilmu-ilmu ataupun persyaratan kat situ kau kena pergi bertapa. Macam tengok Piramli kan, puasa lah apa semua. Kubur dalam telaga, rumah kosong, dalam hutan. Dia boleh pergi tanya macam mana dia nak pergi bertapa. Mestilah kalau nak bertapa, mestilah pergi memanjat. Takkan nak pergi memancing. Okey, so masa kita dah terlampau suntuk. So tak ada, belum lagi. Kau relax je. Kau relax lambat lagi. Dia tahu dia nak kena kan, dia MC dia nak kena dengan member. Dah tahu permainan dia dah. Tapi cerita aku dah tamat lah kat situ. Kat situ je. So waris jari hantu, tapi itulah dia punya message kat sini. Kalau nak lalu dekat Bukit Putus tu, even korang memang suka berbasikal ke kat situ tu, kena berhati-hati lah. Sebab kawasan dia kawasan yang berbahaya daripada segi keselamatan. Betul. Okay. So thank you Daus, cerita yang sangat informatif dan banyak merepek dengan harimau. Itulah, banyak merepek lah. Aku tak boleh sembang serius dengan dia sebenarnya macam ni lah. Aku nak cerita dekat korang ya. Dekat Negeri Sembilan ni pun selain dia punya budaya yang kaya dengan adat pepatih tu kan, ataupun dengan raja dia macam tu, tapi satulah yang aku dapat info ni daripada kawan-kawan aku yang duduk Negeri Sembilan ni, yang datang daripada Negeri Sembilan ni. Memang watak ataupun bukan watak lah, bukanlah kata karakter lah, tapi dia lebih kepada legend of harimau jadian tu adalah suatu yang sangat famous dekat Negeri Sembilan. Dia memang sinonim dengan Negeri Sembilan benda ni. Dia punya orang kata, dia punya legend dia tu, dia punya mitos dia tu memang berkisarkan. Sebab kalau kita tengok, aku daripada Terengganu kan ataupun Kelantan, kita tak dengar sangat tau cerita pasal harimau jadian ni. Tapi bila aku kenal dengan kawan-kawan aku yang Negeri Sembilan ni, harimau jadian ni adalah salah satu cerita yang diorang suka untuk cerita. Sebab apa tau? Sebab dia unik lah bagi aku. Okey, jap nak tambah. Yang kau cakap tadi, kenapa dekat negeri lain tak dengar sangat cerita pasal harimau jadian ni? Sebenarnya harimau jadian ataupun saka harimau jadian ni adalah daripada keturunan-keturunan Minang tadi. Sebab tu dia sampai ke Ruyung tu. Sebab tu dia tak sampai ke Terengganu. Dia Terengganu dia bukan influence daripada Negeri Sembilan. Dia influence daripada Siam Patani sana kan. Okay, betul. Wah, member aku boleh serius ya. Dia tak ada punchline. Kalau dekat Terengganu dia Master Roshi. Okay, so kenapa
Aku tak bagi reaction So kenapa dekat Negeri Sembilan ni bukan kenapa dekat Negeri Sembilan ni. So cerita aku adalah cerita yang terakhir lah. Aku sebenarnya bukan cerita satu je sebenarnya. Aku ada banyak cerita-cerita pendek yang aku nak ceritakan. Mungkin ada satu cerita panjang, tapi cerita aku dia lebih berkisarkan dengan Tok Paroi tadi tu. So memang aku akan mengupaskan cerita Tok Paroi ni lah. Ini detail Ini lebih detail. Aku akan macam orang kata ceritalah lebih mendalam kan. Now Tok Paroi ni ataupun nama dia daripada daripada yang moden ni dipanggil Datuk Paroi lah. Tok Paroi tu nama lama lah kan. Ni by the way information yang aku dapat ni adalah berdasarkan daripada Royal Asiatic Society daripada UK, tapi dia Malaysian branch. Faham tak? Dia apa? Maksudnya ni adalah dia adalah satu journal journal akademik. Dan memang diorang ada dia ada mengupaskan tentang siapa Datuk Paroi ni. Okay, so adalah satu cerita tu, dia cerita pasal seorang budak yang pergi travel ke Gunung Angsi tau. So Datuk Paroi ni yang ni lah aku cakap tadi, laluan tu kan. So now budak ada seorang tua ni, dia dah meninggal tau. So bila dia meninggal, lagi satu ini benda yang apa yang aku nak kata? Sedih. Bukan sedih, benda yang menakjubkan. Kepercayaan orang-orang tempatan masa tu lah, dekat situ lah. Sebab diorang percaya yang bila kau mati, of course kau punya jasad kau akan masuk tanah, roh kau akan ke alam barzakh, betul tak? Tapi diorang juga percaya yang ilmu kau ataupun kebolehan kau yang diberi tu, dia akan still diwarisi. Macam tu. So aku tak tahulah sama ada benda tu adalah saka ataupun apa, sebab berdasarkan apa yang aku faham, istilah dia ilmu tadi tu kelebihan. Dia bukan kau nak kata macam karamah macam tu. Macam karamah macam tu lah, tapi dia bukanlah jin ataupun syaitan. Diorang percaya kewujudan this so called ilmu kebaikan. Macam ni lah orang yang mak dia pandai mengurut, diturunkan. Dia tak ada saka pun, tapi tiba anaknya pandai mengurut. Tapi dia pandai mengurut macam tu. Dan mungkin cucu-cicit dia pun once dia dah tak ada pun boleh juga menerima juga kebolehan tu, walaupun tak belajar dia secara tradisi dan tak ada ritual apa langsung. So ni ada seorang atuk ni, dia meninggal lah. So dijadikan cerita ni 2 hari sebelum hari raya. Aku tak tahu tahun bila, sebab dalam jurnal yang ditulis tu dia tak ada cerita pasal tahun bila. Tapi bila budak tu tengah duduk dekat tunggul ni, dekat dalam di atas satu tunggul lah macam tu, ni waktu petang ke waktu siang aku tak tahu, tapi dia macam dah gelap lah. So bila si atuk ni dia meninggal dan dia pergi dia tersampai dekat satu perkampungan dekat Gunung Angsi ni. So perkampungan dekat Gunung Angsi ni dia ada tempat roh harimau berkumpul tau. So bila kita kata harimau untuk dekat Negeri Sembilan ni, dia bukanlah harimau yang harimau tu, tak, bukan. Dia bukan yang berkaki 4 tu, tak. Aku dah stop dah dia buat punchline tu. Aduh, harimau. Benda tu keluar naturally tau. Dia buat konsep apa kat situ, berkumpul ramai-ramai. Bukan, dia macam diorang boleh berubah rupa bentuk menjadi bentuk manusia. Dia sebab dia punya title ni is War Tigers tau. Dia harimau jadian. Yalah. So bila harimau jadian maksudnya diorang ada human form diorang sendiri. Dan bila diorang perlu untuk berperang ataupun bergaduh apa semua, diorang boleh bertukar menjadi harimau. One Piece Zone punya type lah. Kau ingat diorang semua makan tu Devil fruit. Okay? Tapi betul lah ada form tu lah. So budak yang duduk atas tunggul ni adalah cucu kepada orang yang meninggal tadi tu. So 2 hari sebelum hari raya ni, dia atuk dia pergi jumpa dia dalam bentuk manusia. So atuk dia pergi jumpa dalam bentuk manusia. Atuk dia tanya, kau nak tengok tak perkampungan dekat Gunung Angsi? Lepas tu budak tu mengangguk, dia kata nak. Dan dia pun dibawa oleh atuk dia, tapi dalam bentuk atuk dia sebagai seekor harimau. So bila dia sampai situ, dia kata dia banyak nampak roh harimau yang bersolat, baca Quran, bersilat, masak dan menyanyi. Maksudnya diorang hidup macam kampung biasa. Faham tak? Aku terfikir AI punya visual.
Harimau potong. Aduh. Tapi tengoklah betapa rosaknya masyarakat Melayu kita sekarang bukan, kan. Maksudnya dekat kawasan tadi tu ada banyak janganlah gelak. Aku tak boleh lah. Aku dah fikir ramai ni boleh buat konser harimau tu. Tak ada. Dekat kawasan Gunung Angsi tadi tu memang ada komuniti lah. Satu perkampungan. Mungkin perkampungan gaib kita tak tahu. Tapi dekat situ diceritakan ada banyak roh harimau yang berkumpul. Mungkin satu waktu dulu diorang adalah manusia, tapi bila mungkin ilmu ataupun kebolehan tu dikumpulkan dalam satu perkampungan. Tak boleh. Harimau. Start dulu. Harimau. Aku dah serius dengar dah. Harimau. Okay, aku menyesal lah. Guys, aku menyesal lah. Siapa? Aku minta maaf Aku dah menangis dah ni harimau ni. Kurang lah. Aku cerita pasal harimau. Hari jadi hantu, korang harimau. Ambil kau. Aku dah tak boleh lupa benda tu pun. Okey, harimau. Kita dah sambung tak cerita ni. Kau jangan sampai aku. Okey. Dah. Kau diam. Aku diam lah ni. Okey. So jadi budak tu dibawa pergi ke tempat harimau tu. Budak tu dibawa ke tempat harimau tu dan dia nampak manusia dekat situ, which is semua adalah harimau jadian. Tapi diorang adalah dalam sifat manusia, dalam fizikal manusia, dan diorang melakukan perkara-perkara yang orang kampung biasa buat. Baca Quran, memasak, bersilat apa semua. Now kan aku kata tadi 2 hari sebelum hari raya Aidilfitri ni. So budak tu hilang 3 hari 3 hari budak tu hilang. Dan hari yang ketiga, dia macam 1 hari, 2 hari, dan the next day, which is hari ketiga, genap 3 hari budak tu dijumpai di tempat yang sama. Sebab atuk dia tu hantar dia balik ke situ. Atuk dia tadi tu? Atuk dia tu hantar dia balik ke situ. Oh, kira dia cam lah atuk dia. Tu sebab dia trust dia ikut tu. I mean mungkin dia tahulah, budak tu tahulah yang harimau tu sebenarnya adalah atuk dia. Sebab atuk dia wujud dalam ataupun muncul dalam dia punya human form dia. So inilah sebenarnya topik cerita aku ni adalah cerita harimau jadian. Dan kebetulan cerita harimau jadian di Negeri Sembilan ni dia dekat dengan sosok karakter nama Datuk Paroi inilah. Dan memang area Paroi tu kalau tak silap aku memang diberi nama bersempena dengan watak Datuk Paroi inilah. Mungkinlah kalau orang tak tahu ke apa ke, itu boleh jadi satu versi lah. Dia nak jadi orang kata tak semudah lah nak nama kau jadi nama tempat. Betul. Mesti ada sesuatu kau buat. So now Datuk Paroi ni pula dia adalah satu harimau jadian ataupun harimau lah yang terkenal sebenarnya, tapi orang bukan sembarangan orang boleh jumpa dia. Oh tak. Harimau yang terkenal. Aku tahu satu je. Harimau. Dia gelak, aku gelak. Aku tak boleh. Apa benda? Kau tak payah. No, kau tak payah nak salahkan aku Kau yang Cukup. Cerita dah jadi tak cerita seram. Okey lah. Kau jangan. Tak adalah. Tak adalah. Aku dah fokus dah. Dia cakap macam tak ramai. Dia cakap harimau terkenal. Lepas tu aku terfikir Kan aku kata harimau terkenal. Yelah tak ramai yang orang boleh jumpa sebab dia tak ramai. Dia bukan orang tahu kisah dia. Dia bukan manusia yang semua orang pernah jumpa. Manusia lah. Dia mitos. Oh, okey. Datuk Paroi ni dia mitos. Bukan semua orang jumpa. Tak semua orang boleh nampak. Kau jangan tengok aku, tengok dia. Macam yang aku cerita tadi lah kan, yang lelaki tu tak percaya. Lepas tu mungkin masa tu dia lah salah seorang yang boleh tengok harimau putih tu. Betul. Betul. So now satu lagi cerita ataupun kisah yang berkisarkan Datuk Paroi si harimau jadian ni adalah dia dikatakan ada seorang pembantu peribadi kanak-kanak. Dia ada pendamping budak-budak. Child labor macam itulah. Okey. Dia dekat sebelah kaki kiri dan budak tu tugas dia adalah membawa bekas sirih si Datuk Paroi ni. Dan kenapa diceritakan macam tu? Sebab di dalam hutan dekat area tu, bila diorang nampak tapak kaki harimau yang besar, diorang akan nampak tapak kaki manusia kecil juga dekat belah kiri. So itulah punca cerita di mana yang mengatakan Datuk Paroi ni dia ada
Dia macam kadang budak kecil macam tu. Bukan Mowgli Bukan. Dan diorang anggap, kalau diorang nampak pattern tu, diorang akan anggap itu adalah tapak kaki Datuk Paroi. Dan benda ni aku tak naklah kata benda ni orang Minang buat, sebab bukan orang Minang, tapi lebih kepada orang Melayu dan orang di sini lah, orang di Negeri Sembilan lah, lokal lah. Lokal, bila ni cerita beratus-ratus tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu kan, di mana Islam belum kuat lagi. So diorang akan macam menganggap yang tanah yang dipijak tu, yang ada tapak kaki harimau tu, sebagai tanah yang subur. Bukan subur, dia macam suci. So diorang akan ambil tanah tu, dia akan digali dan disimpan sebagai azimat perlindungan lah. So kalau dulu kau nampak macam tangkal ke apa yang ada tanah kat dalam tu, itulah yang dipercayai tanah yang telah dipijak oleh Datuk Paroi ni. So ni budaya masyarakat setempat tu lah. Budaya masyarakat setempat. Dan faham. Diorang guna azimat tu pelindung dari gangguan penyakit, daripada bala bencana, nasib malang dan harimau biasa. So sebab aku dah habis lah. Harimau tu dah habis. Sebab aku dengar kebanyakan orang dia, kalau yang melibatkan harimau ni, dia akan simpan taring, kuku. Tapi itu semua adalah harimau yang fizikal. Kita ni tengah borak pasal harimau jadian yang mungkin gaib. Maksud aku orang yang terlibat dengan benda-benda gaib yang macam saka ni tadi, dia akan menyimpan tu. Selain daripada tanah tadi tu. Selain daripada tanah tu, taring dan juga kuku. Simbolik lah mungkin. Simbolik lah untuk dia punya azimat ni. Betul. Okay. So, lagi satu cerita pasal budak juga. Aku tak tahulah kenapa Datuk Paroi ni dia punya cerita dia famous dengan budak, mungkin sebab orang tua nak gunakan untuk takut-takutkan apa. Tapi cerita yang budak yang next ni adalah cerita di mana dia mengisahkan tentang seorang budak penjaga Datuk Paroi ni. Budak yang sama ke budak yang lain? Mungkin budak yang sama. Aku tak tahu budak yang sama ke ataupun mungkin kawan kau siapa tu. Macam tu lah. Yang hilang tadi tu. Yang hilang tadi tu mungkin dia lah. Dia cerita dia again pada malam raya. Now orang Negeri Sembilan dulu bila nak hari raya je, apa diorang akan buat? Diorang akan kutip duit tau. Dan diorang sekampung tu, mungkin kampung sebelah pun akan join sekali, diorang akan beli seekor kerbau yang besar. Dia bukan setakat lembu tapi dia adalah satu kerbau yang besar, dan diorang akan korbankan lah kerbau tu. Dan masing-masing akan kerbau yang disembelih tu akan dijual tau, untuk dagingnya lah. Okay. So bukan digunakan untuk korban untuk raya tu. Bukan. Ni untuk macam raya Aidilfitri macam tu, kau nak jual daging kan. Untuk makan so lah. Kalau satu family nak sembelih satu kerbau mungkin macam terlalu banyak. Betul. So diorang pool money untuk beli satu kerbau yang besar dan diorang jual lah. So apa-apa pendapatan tu orang kampung tu sendiri akan dapat. Tapi sebab mungkin sebab kalau kau sendiri yang kumpul duit dan kau sendiri yang beli, macam mungkin kau akan dapat portion kau sendirilah untuk family kau. Kan? Dan ini adalah satu satu budaya lah dekat kampung Negeri Sembilan dulu. So kalau satu family contohnya, kalau kau miskin, kau tak dapatlah bahagian daging kau. Dan bila kau tak dapat bahagian daging kau, macam kalau kau ada isteri lah, kalau kau ada mak ataupun mak mertua lah, akan menganggap keluarga kau keluarga malang kalau kau tak dapat daging zaman tu, masa tu. Sebab itu adalah sebagai satu simbol di mana keluarga kau mampu. So kalau tak ada macam miskin lah kita ni, minggir lu miskin lah macam. Itu lain. So masa daging korban ni sedang dijual, ada seorang budak ni, dia bawa satu buluh besar, dan dekat hujung buluh tu dia ada 2 bakul yang sangat besar. Dan dia kata, saya nak beli daging dan penuhkan 2 bakul ni. Budak ni datang tengah malam So penduduk pun macam okey lah, penuhkan lah kan. So bila dia panggil raga lah, raga. Yalah, raga. So bila dia dah penuh benda tu, dia bayar. Bila dia bayar, orang kampung mulalah tengok macam budak ni dah lah budak kecil kan. Dia bawa macam tu, dia boleh angkat 2 raga besar daging tu. Lepas tu dia boleh beli pula. Dia boleh beli pula duit dengan duit dia kan. Lepas tu dia pun, orang kampung mulalah rasa curiga. Siapa budak ni? Yelah, semangat perkampungan ataupun semangat, yelah, bila kau kenal orang masuk, kan. Kau tahu orang tu orang luar. So budak ni pun berlalulah pergi. Tapi bila dia berlalu pergi tu, dia macam jalan. Dia jalan ke depan, lepas tu hutan kat belah kiri ni. Dia jalan ke depan dan lepas tu dia belok ke kiri.
untuk masuk ke hutan. So orang-orang pun macam curious lah kan, kenapa kau masuk hutan kan tengah-tengah malam bawa 2 geraga besar daging pula tu. So bila orang ikut, penduduk curiga dan ikut secara senyap. Dan dalam hutan tu diorang lihat budak tu dia tuang daging-daging tu di dalam satu bara api yang sangat besar. Sampailah daging-daging tu dimasak. Sampailah daging-daging tu masak. Dan bila daging tu dia dah start macam nak rentung, dia belum rentung lah, maksudnya dia dah just nice masak dengan sempurna. Ada satu ekor harimau besar yang datang dan makan daging-daging tu semua. Semua sekali. So ni adalah cerita rakyat orang Negeri Sembilan lah. Cerita pasal budak pembeli daging. Dan bila diorang beli daging tu, dan bila diorang nampak benda tu, diorang pun rasa takjub. Dan diorang anggap harimau tu adalah orang kata jelmaan Datuk Paroi itulah. Sebab kan Datuk Paroi tadi kan ada pembantu kanak-kanak kan. So diorang ingat budak tu lah pembantu dia. Macam aku cakap tadi, semua ni is a recorded story daripada Royal Asiatic Society Malaysian branch. Okay, aku kena bagi kredit tu sebab dari situlah aku baca. So penduduk-penduduk ni diorang takut dan diorang lari dan diorang balik ke masjid dan diorang ceritakan kisah tu. So sejak daripada itulah budak pembantu dan jejak kecil dalam jejak harimau tu semakin dipercayai ramai. Itulah cerita dia yang menyebabkan orang menganggap tapak harimau tu adalah satu tempat yang suci lah macam tu. Orang tempatan lah. Faham. Okay, so yang ni cerita ni agak panjang sikit sebab dia berkaitan juga dengan Datuk Paroi ni. Now Datuk Paroi ni dia duduk dekat atas dekat Gunung Angsi tadi kan. Okay? Ada kampung harimau tadi tu. Ada perkampungan harimau tadi tu. Now dekat atas Gunung Ledang ada satu lagi perkampungan. Ya betul, berkaitan. Dia kan dengan Gunung Angsi kan. So Gunung Angsi dengan Gunung Ledang. So dekat Gunung Ledang ni ada lagi satu perkampungan harimau jadian ni. Dan harimau jadian ni diorang dipanggil harimau berantai. Yes, okay? Betul. So dekat salah satu saka jugalah dia panggil harimau berantai. Dekat Johor. Okay. So nanti kalau episod Johor nanti kita cari cerita lain lah So dekat situ kumpulan dua-dua ni daripada Gunung Angsi dengan Gunung Ledang ni diorang bergaduh tau. Diorang tak ngam. Sampailah harimau berantai. Kenapa dia panggil harimau berantai? Sebab harimau yang berantai ni diorang punya sifat dia lebih agresif dan dia lebih macam orang kata ikut perasaan sikit lah. Macam out of control. Out of control sikit. So sebab tu dia kata harimau berantai sebab diorang kena rantai. Diorang tak boleh nak bebas. Tapi ada satu harimau tu berjaya bebas. Dan dia buat, dia lari pergi Gunung Angsi ni dan dia pergi porak-poranda kan lah gunung tu. Sebab diorang tak puas hati kan. So daripada situ Datuk Paroi ni dia pergilah kerahkan segelintir harimau dia dan diorang pergilah belasah satu harimau ni. Macam tu. Lepas tu dia hantar dan diorang berjaya untuk mengalahkan. Dia mengalahkan tu maksudnya dalam luka-luka, sakit apa semualah. Dan diorang hantar balik benda tu pergi dekat Gunung Ledang. Dengan dekat Gunung Ledang ni ketua dia punya nama adalah Datuk Gunung Ledang lah. It's a general term lah sebab tak ada nama spesifik yang aku jumpa. Datuk Gunung Ledang tu dia tak puas hati tau sebab yelah walaupun yang orang yang porak-poranda tu orang dia, tapi dia dihantar dalam keadaan di mana dia dah hancur lebur macam tu lah kan. Dia macam memang dah lumpuh semua macam tu, dah terlalu sakit lah. So dia tak puas hati orang dia dilakukan sebegitu oleh orang-orang Datuk Paroi ni. Tapi yalah kalau kau tanya aku pun Datuk Paroi itu pun dia kena jaga tempat dia juga. Betul. Kan jadikan tempat dia. So diorang pun hantar lah balik, serang balas balik lah. Diorang hantar dia punya harimau berantai tu berpuluh-puluh dia hantar. And then dan si Datuk Gunung Ledang tu sendiri yang memimpinkan harimau-harimau tu ke wilayah Datuk Paroi ni dekat Gunung Angsi tu. So bila diorang sampai dekat satu kawasan yang kita dah kupas sepanjang cerita kita ni, korang boleh teka tak kawasan tu? Bukit Putus. Bukit Putus. So related lah, betul lah. Sebab tu lah aku kata cerita mungkin ada kaitan kan. So cerita kita ni ada kesinambungan dia kat situ lah. So bila diorang sampai dekat kawasan Bukit Putus, diorang nampak seekor kucing hutan. Oh ni lah. So bila dia nampak seekor kucing hutan tu, diorang tanya. Miau miau miau. Bukan.
Jangan macam-macam Kau jangan sebut Aku tak sebut, aku sebut miau-miau. Aku boleh baca otak kau. Dia lalu je tu. Okay, so bila dia jumpa seekor kucing hutan, dan diorang tanyalah dekat Datuk Gunung Ledang ni, yang dia ada side dari Johor ni, diorang tanyalah dekat kucing hutan tu, kau ada nampak tak Datuk Paroi? Lepas tu kucing tu mengaku, okay, tiba-tiba kucing tu dia membesar tau. Dia membesar menjadi sangat besar, sangat saiz dia membesar, dan dia mengaku yang dirinya tu adalah sebagai Datuk Paroi tau. Jelmaan lain lah. Jelmaan lain. Now, aku cakap Datuk Paroi membesar ni bukan membesar setakat setinggi rumah tau. Dia diibaratkan sebagai lebih besar, tingginya lebih besar daripada sepohon pokok meranti. Kalau korang tahu pokok meranti tu adalah satu pokok yang sangat besar kan dalam hutan kan. Dan pokok meranti ni biasanya dia akan guna untuk buat macam perabot-perabot kayu jati macam tu kan. Kayu jati lah. Perabot meranti lah macam tu. Which is kayu tu kena besar lah kan. Now, berlaku pertarungan sengit sebab apa? Datuk Paroi dia dah cabar all these harimau berantai dengan Datuk Gunung Ledang ni untuk serang dia. So bila diorang bertarung, Datuk Paroi kalahkan seekor demi seekor. He was on a defensive mode lah. Itu yang aku baca dalam research aku. He was on a defensive mode. Dan akhirnya semua musuh lari balik pergi ke Gunung Ledang tu. Dalam pergelutan tu, bukit tu sebab dia dah jadi besar, kau kata raksasa tadi kan? Bukit sebab Datuk Paroi tu dia dah jadi terlalu besar sampaikan Bukit Putus tu terbelah dua. Sebab itulah dia dinamakan Bukit Putus. Sebelum tu dia adalah macam satu bukit yang besar. Bukit tak putus. Dia tak putus, dia satu. Tapi bila sebab besar dan berlaku apa benda pergelutan kat situ, dia jadi terbelah dua. Itu yang aku cakap tadi, ada dua cerita. Satu yang raksasa bergaduh, satu daripada cerita sejarah konflik tu. Yang raksasa bergaduh tu sebenarnya Datuk Paroi jadi besar. Datuk Paroi tu jadi besar. QB Tapi dia ikut satu lah. Dialah Pika. So now start daripada situ juga dikatakan harimau-harimau daripada kawasan Gunung Ledang, harimau-harimau daripada negeri Johor ni dah tak dibenarkan lagi masuk ke kawasan Negeri Sembilan. Gunung Angsi. Sebab apa? Sebab diorang semua dah kalah. Dan diorang kalah dalam pertaruhan tu jugalah. So cerita ni sebenarnya diceritakan semula oleh orang from mouth to mouth. Dan bila dekat zaman tu mungkin orang semua akan katakan diorang akan compare benda-benda yang besar ni dengan Datuk Paroi tu. So bila diorang kata Stadium Paroi tu kan, diorang akan kata macam stadium ni adalah sebesar Datuk Paroi. Maksudnya besar dia tu adalah terlalu besar lah. Sebesar ini macam tu, sebesar Datuk Paroi macam tu. Faham saiz tu tadi. Betul. So ini adalah apa ni orang kata, aku punya point yang terakhir lah. Sorry lah kalau lama sangat. Pada waktu tu aku tak tahu sampai sekarang ke tak. Ini aku tak boleh pastikan sebab memang apa yang aku baca tu pun mungkin dalam tahun 80-an macam tu, 90-an macam tu, which is a very long gone punya story lah. Tapi keramat Datuk Paroi ni sampai masa tu, tak tahu sekarang, wujud dekat Negeri Sembilan di mana orang akan pergi untuk membuat nazar dekat kawasan tu. Dan dia bukan setakat orang Melayu je, orang Cina, orang India pun akan pergi juga. Diorang pun ada nazar juga. Ada kawasan di mana orang kata tempat Datuk Paroi tu, diorang kalau kau pergilah tempat tu, mungkin korang boleh research sendiri. Aku tak nak bagi research, aku tak nak research pasal benda tu, just nak inform je. Ada satu tempat tu dekat Negeri Sembilan ni, mungkin dekat daerah-daerah Bukit Putus tu juga, ataupun mungkin dekat Gunung Angsi, kita tak tahu. Ada satu kawasan di mana penuh dengan lilin-lilin Cina, colok-colok yang dah terbakar macam tu. Dan even orang Melayu yang datang ke situ untuk bernazar. Nazar ni korang tahulah apa kan? Dia orang nak minta itu ke, nak minta ini ke. Dia bukan kereta harap maklum. Bukan nazar kiar. Itu nazar. Itu nazar. Tapi yelah, dia orang akan pergi kat situ dan dia orang akan sembelih kambing. Contoh kau pergi situ, kau bernazar kau nak anak kau dapat straight A SPM. Kau akan sembelih kambing dan kau akan hidangkan dengan pulut kuning. Ini percaya khurafat lah. Kepercayaan khurafat lah. Nasi kuning dan kuah
kuah kari kalau tak silap aku, kuah rendang aku tak ingat lah. Dan kambing tu akan disembelih dan darah daripada kambing tu akan digunakan untuk dimandikan kepada orang yang bernazar tu. Macam black metal. So kau akan mandikan anak kau yang kau nak straight A ni dengan darah kambing tu. Sedap tak? Tak sedap kan? Kari tu sedap lah. Kari tu sedap lah. Itulah perkara yang dilakukan oleh orang Melayu yang masih mengamalkan kepercayaan animism lah pada masa itu. Walaupun Islam sudah bertapak, tapi orang kata mungkin ialah iman tak kuat kan. Kau percaya benda yang kau percaya benda yang tak sepatutnya. Pendidikan masa tu tak cukup lagi kan, orang tak faham lagi. Mawib tak keluar lagi fatwa-fatwa semua ni kan. So mungkin Mains lah. Mawib lah, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Negeri Sembilan bukan Mains. Main lah. Main kan? Yelah, tapi Mains. Aku sebab yelah kita duduk Selangor kan. Aku based on Mawib je lah. Jais. Whatever. Jais ada keluar fatwa ke? Belum. So itulah cerita yang berkisarkan Datuk Paroi ni. Sebab tadi aku dengar aku ada cerita pasal aku ada sebut juga nama karakter ni kan. So sebenarnya sosok karakter Datuk Paroi ni adalah satu karakter yang sangat legendary, sangat mythical. Yang kalau orang Negeri Sembilan tak tahu, mungkin aku nak panggil lah untuk korang semua study balik siapa Datuk Paroi ni and apa signifikan dia dengan budaya dekat Negeri Sembilan. Mantap pu. So cerita pasal harimau lah hari ni. So hari ni cerita banyak cerita pasal harimau. Aku buat lawak, masing-masing buat lawak. Geram aku. Tapi okey lah, bagi aku lah cerita dia sebenarnya bukan setakat harimau je. Kita belajar juga macam ada pantang larang, adat resam, budaya Minang kan. Dan dalam masa yang sama kita pun mengetengahkan banyak juga benda yang pasal harimau ni. Sebab apa? Sebab harimau, cerita pasal harimau jadian ni memang dia sangat signifikan dengan Negeri Sembilan. Betul tak? Kalau aku salah, maafkan aku dan tolong betulkan. Negeri Sembilan dan Minang lah. Tapi kalau dekat macam episod lepas kita buat Sarawak kan ada burung kenyalang kan. Sekarang ni dekat Negeri Sembilan disebabkan cerita harimau tu famous, dia tak masuk dalam jata pun. Tapi dia masuk dalam jata Johor tau. Ringkis dengan tepuk. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Itu cerita tapi lain. Tapi kalau kau tengok dekat Negeri Sembilan tak? Negeri Sembilan ada apa? Dia apa kalau Google. Daus buka biar aku. Kalau Pahang kita tahu gajah. Kalau Kelantan kita tahu kancil. Betul. Perak Perak tak ada. Seladang Perak Seladang kan. So Negeri Sembilan tak ada binatang. Tak ada binatang So tak ada binatang apa? So bukan harimau lah. So tak ada, memang tak related dengan binatang. Tapi aku rasa signifikan harimau ni dekat Negeri Sembilan ni mungkin dia sebagai simbol gagah berani ataupun simbol perkasa tu lah. Lepas ni boleh korang study sikit part tu. Tapi memang style tu dekat negeri kan macam Negeri Sembilan ni dia tahu kelebihan dia orang apa. Dia orang famous dengan adat pepatih kan. Jadi aku beranggapan antara mitos haiwan ataupun cerita haiwan ni dia tidak sekuat Sarawak tadi tu. Betul. Dia tidak kuat Sarawak tadi tu lah. In fact kalau Johor pun sebab akan ada 2 ekor harimau dekat jata tu pun dia ada cerita dia dekat situ. Signifikan lah. Mungkin ini aku punya opinion lah. Aku tak tahu orang lain punya opinion macam mana. Itu je lah daripada aku. Bagi aku sebagai seorang yang ramai kawan daripada Negeri Sembilan, dan diorang pun macam sebenarnya pandang tinggi ataupun diorang sebenarnya dah asimilasi dengan the idea of harimau jadian ni dekat Negeri Sembilan kan. Bukan setakat harimau jadian lah, macam yalah harimau jadian ilmu dan sebagainya. So aku kena respect benda ni, dan aku adalah seorang yang percaya dengan benda-benda gaib kan. So kalau benda tu tak mustahil lah bagi aku untuk wujud. So dan bagi aku kalau Negeri Sembilan harimau, mungkin negeri-negeri lain ada dia orang punya binatang-binatang lain kan. So kita kena lebih banyak kupas lah dalam orang kata perspektif. Tapi tu. Kalau kau perhatikan secara spesifik kan, walaupun popularnya Negeri Sembilan dengan cerita harimau jadian ni, kita punya kelab bola sepak masih Harimau Malaya. Betul? Mungkin itu semua adalah harimau. Dia nak tukar.
Kita pun masa kita pun dah semangat harimau. Lama ni. So, kan? Banyak gelak ni. Berapa jam ni gapa ni daripada tadi harimau. So sebelum kita habiskan kita punya podcast ni, ada apa-apa lagi yang korang nak tambah ataupun korang nak ketengahkan pasal Negeri Sembilan? Tak ada. So macam minta maaf dekat rakyat Negeri Sembilan macam gelak je. Yang aku cerita tadi yang mengenai waris jari hantu tu, one of aku punya kawan, Gapa pun kenal jugalah. Dia family dia related dengan benda dengan kisah betul tu. Now kau sebut benda tu baru aku teringat siapa orang tu. So dia macam boleh vouch cerita ni. Betul sebab dia sendiri yang cakap family dia. Maksudnya itu korang punya primary research sendirilah. So korang boleh lah claim benda tu. Kita dapat data direct daripada descendant dia. Betul. So macam aku, kawan-kawan aku yang Negeri Sembilan, korang tahulah korang siapa. Betul. And kalau ada apa-apa yang silap, korang tahu WhatsApp aku nombor berapa. So korang boleh betulkan lah. Kalau kita orang salah ke, kalau betul pun patut korang sebagai orang Negeri Sembilan, korang patut bangga. Korang ada cerita-cerita yang best untuk Aku rasa cerita Datuk Paru itu adalah sangat menarik untuk aku baca. Dan aku boleh proudly katakan benda tu ada dia punya signifikan. Bukan signifikan, ada akar umbi dia. Cerita aku tadi tu bukan cerita yang kosong yang aku saja reka ataupun aku baca dari Facebook mana-mana. Related dengan setiap apa yang berlaku. Dia ditulis dalam journal education. Okay, faham. Baik. Itulah yang aku nak cuba sampaikan dekat korang semua. Okay? Sebelum kita pisah, aku nak tambah sikit lagi. Kami kat sini nak minta maaf kalau ada terejek ke walau tanpa sedar sebab kami bukan orang Negeri Sembilan. Mungkin Daus lah orang Minang. Tapi bukan, tapi dia orang Pahang. Tapi dia orang Pahang, bukan orang Negeri Sembilan. Jadi mungkin ada term ataupun istilah yang kami tak biasa sebut, tersalah. Minta ampun kalau boleh betulkan kat belah bawah tu. Kami terbuka untuk menerima kritikan dan teguran. Betul. Kalau nak kecam Gapa, dia gelak. Betul. Sebenarnya tadi kita orang semua gelak sebab dia yang start. Aku Okay. Alright. So itu saja masa untuk episod kali ini. Sorry lambat sikit. Now, tolong like, share dan subscribe dan turn on the notification button kat bawah tu. Jangan lupa jangan lupa subscribe. Yelah aku dah cakap tadi kan. Jangan lupa sponsor. Jangan lupa. Aku dah terlupa. Okay. So kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk sponsor ataupun collaborate dengan podcast Betul-Betul Tak Betul, hantarkan email kepada podcastbbtb@gmail.com. Jangan risau, murah-murah je. Mungkin kalau collaboration kita boleh deal apa orang kata payment tu kat sebelah sikit lah. Tapi untuk sponsor murah-murah je. Alright. Sampai kita berjumpa lagi di episod akan datang untuk negeri apa? Negeri tak pastilah. Tak ingat. Nanti kita tunggu saja. Korang tunggulah dan lihat. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.